Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hisamuddin, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Tuan, puan, setiap cabaran pasti ada cara penyelesaiannya. Daripada idea yang ringkas, lahirlah satu inovasi yang mampu memberikan impak kepada warga sekolah. Justeru, kami sebagai guru muda Lughatul Arabiyah telah menghasilkan inovasi Arabik. Oleh itu, apakah itu inovasi Arabik? Arabik ini ialah singkatan daripada perkataan aktif, rangsang, ayat bahasa Arab, interaktif tersusun. Ini diperkenalkan bagi membantu pelajar tingkatan 2 untuk meningkatkan kemahiran dalam membina ayat dengan betul dan mudah. Projek ini menggabungkan elemen interaktif dan fun learning dalam pembelajaran untuk menjadikan ia lebih menarik serta efektif. Inovasi Arabik dibangunkan bagi meningkatkan kemahiran membina ayat bahasa Arab dalam kalangan murid tingkatan 2 di Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hisamuddin. Khususnya dalam struktur fi'il tambah isim, pemerhatian awal mendapati 10 orang murid berprestasi sederhana dan lemah menghadapi kesukaran membina ayat yang lengkap dan gramatis. Sebagai intervensi, bahan bantu mengajar Arabik berasaskan pendekatan latihan bertingkat. Scaffolding telah dibangunkan oleh kumpulan guru muda tingkatan 2 dan dilaksanakan selama 4 minggu melalui pra-ujian, intervensi dan pasca ujian. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan ketara dalam markah pasca ujian, minat murid terhadap bahasa Arab serta keyakinan murid membina ayat. Inovasi ini turut dilengkapi dengan alubah Arabik, iaitu permainan pembelajaran berbentuk fizikal sebagai aktiviti pengukuhan yang membantu murid mengukuhkan kefahaman secara interaktif. Kajian ini membuktikan bahawa pendekatan visual, interaktif dan berstruktur berkesan dalam meningkatkan penguasaan bahasa Arab. Seterusnya, objektif inovasi Arabik ialah meningkatkan tahap penguasaan murid dalam membina ayat bahasa Arab berpandukan pola yang menggunakan isim, fi'il dan juga harfiah. Selain itu, dapat meningkatkan tahap penglibatan murid secara aktif di dalam kelas pembelajaran bahasa Arab. Dan yang paling penting sekali ialah menyediakan alternatif bahan bantu mengajar yang menyeronokkan dan mudah difahami. Seterusnya, carta alir proses gerak kerja inovasi Arabik ialah bertitik tolak daripada isu dan masalah, di mana wujud isu dan masalah apabila pelaksanaan proses pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab, di mana guru dapat mengenal pasti terdapat sebilangan pelajar yang kekurangan kosakata. Selain itu, kekeliruan dalam mengenal pasti kata nama dan kata kerja. Selanjutnya, kegagalan dalam menyusun kata mengikut struktur nahu yang tepat. Rentetan daripada itu, kami sebagai guru muda bahasa Arab mencadangkan kepada guru untuk menghasilkan inovasi bagi menangani masalah ini. Maka terhasillah inovasi Arabik. Manakala bagi metodologi, langkah yang pertama ialah pengenalan. Guru memperkenalkan struktur isim tambah fi'il dan contoh mudah. Langkah yang kedua ialah aktiviti kaedah Arabik. Murid menggunakan Arabik untuk membina ayat secara berpasangan. Langkah yang ketiga ialah latihan bertingkat. Susun kad, isi tempat kosong dan bina ayat. Manakala langkah yang keempat ialah ujian formatif. Guru menilai murid melalui pemerhatian dan ujian bina ayat. Manakala langkah yang kelima ialah penilaian sumatif. Ujian membina ayat secara individu selepas 3 minggu pelancaran inovasi. Manakala langkah yang keenam iaitu langkah yang terakhir, latihan pengukuhan. Murid menggunakan lugah Arabik untuk menguji kemampuannya dalam membina ayat bahasa Arab, di mana lugah Arabik dilengkapi dengan papan permainan, dam arnab dan juga dadu. Seterusnya, kita beralih kepada rujukan inovasi. Inovasi ini dibangunkan berpandukan buku teks Lughatul Arabiyah Al-Mu'asirah Lam tingkatan 2 bagi memastikan kandungannya selaras dengan kurikulum. Untuk pengetahuan tuan-puan, hasil dapatan kajian inovasi Arabik ini mendapat maklum balas yang sangat positif
Yang pertama, keberkesanan Arabik. Yang kedua, mudah difahami. Yang ketiga, membantu membina ayat. Yang keempat, mudah digunakan. Dan yang kelima, ilustrasi yang menarik. Secara keseluruhannya, inovasi Arabik ini membuktikan bahawa inovasi yang berasaskan keperluan murid mampu membuktikan bahawa mampu menghasilkan impak yang signifikasikan terhadap proses pembelajaran bahasa Arab. Pendekatan scaffolding yang disokong oleh elemen visual, interaktif dan aktiviti pengukuhan melalui lubah Arabik membantu membina ayat dengan lebih yakin dan berkesan. Keberhasilan inovasi Arab ini menunjukkan potensinya untuk diperluaskan sebagai amalan terbaik dalam memperkasakan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di pelbagai peringkat dan pendidikan. Sekian itu daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.